So insyaAllah kita akan tengok pula pada kegemilangan dan juga hala tuju sebagai sebuah institut penyelidikan di Universiti Malaysia Terengganu lah. So salah satu projek ataupun produk yang perlu kita laksanakan di UMT ataupun di Control ni lah So salah satunya produk adalah projek berkaitan dengan IMTAS. Saya kemudian so mungkin sebagai warga Control, saya haraplah semua orang tahu what is IMTAS is all about. Right, sebab kita telah sebut pasal berkaitan dengan IMTAS ni since back 2021. Alright, so IMTAS, okay, saya nak tanya siapa Rupi lah yang selalu pernah pergi ke hatchery kan. Dia sebut IMTAS ni, apa nama penuh IMTAS? Sebut IMTAS, kenapa IMTAS? Apa nama penuh dulu? Kalau lah, tahu kan, selalu dulu kan 4-5 tahun lepas IMTAS kan? Apa IMTAS? Tak dengar, sini tak dengar. Apa IMTAS? IMTAS tu IMTAS. Jadi saya pun tak apa nak ingat Saya ingat A dengan S tu aquaculture system, MT tu multi-trophic, integrated multi-trophic aquaculture system, tak pasti lah. Okay, so kita integrated multi-trophic aquaculture system So mungkin so yang ni yang nak kita kena synchronize. Okay. Apa Wani Mina? Wani Mina. Mina ke Wani? Mina. Selama berapa bulan dah kat sini? Sebulan. Tahu tak lagi apa IMTAS? Tak tahu. IMTAS tu duduk mana tahu? Hatchery. Okay. Alright, so saya harap yang ada, at least komponen yang ada di dalam bilik ini. Alright, so memang ada confusion. Alright, di antara IMTAS dan IMTA. Alright, so secara global orang tahu kalau belajar pasal aquaculture biasa dengar IMTA atau IMTA. Kan, dah dengar kan? Integrated multi-trophic aquaculture. So dia ada integrated lah, maksudnya dia ada ternak dia ada ternak, dia buat ternak macam-macam. Contoh dia ada shellfish, fish, kemudian di kawasan tu juga mungkin itik dan sebagainya. Dia menggunakan satu sistem yang integrated dan mungkin hujung sekali tu dia untuk absorb, dia guna plant untuk absorb. So dan juga mungkin dia boleh berlaku China banyak guna IMTAS. Alright, so untuk seaweed dan sebagainya, Cephophycus, kemudian Gracilaria dan sebagainya. Okay? Tetapi di Aquaculture, alright, ini adalah abbreviation ataupun singkatan, bukan IMTA's approach tadi tu. Alright, so IMTAS stand for Indo Multi Technology atau Multi Techno Aquaculture System. Indo. Sebab apa Indo? Sebab kita buat dalam Indo System. Okay, kalau saya boleh cerita sedikit, so macam mana konsep idea of Indo. Sebenarnya bila kita buat, biasanya kolam ataupun ternakan dia akan buat di outdoor, jarang buat indoor. Alright, tapi konsep dia sama juga macam IMTAS. Dia ada integrated juga. So kita main culture dia adalah udang, tapi dalam situ kita ada sistem yang kita buat recycle water. Alright, so kita waktu kita ada latok. Alright, latok je lah yang bioremediation dia. Alright, so Indo multi-techno maknanya pelbagai teknologi. So tadi tu dia berbeza sikit. Tadi integrated multi-trophic, ini multi-techno. Kebetulan, sebab tu dia ada confusion sebab situ. Multi-techno, asalnya kita integratedkan teknologi biofloc. Kita integratedkan dulu masa ada Prof apa ni yang UV light apa? Prof Nora.
kita guna UV light untuk treat wastewater. Kemudian masa tu dan juga kita integrate juga dengan microalgae teknologi oleh Vietnam. So sebab tu kita ada beberapa dan kita masih lagi researching untuk apa-apa sahaja kita open, apa-apa sahaja teknologi yang boleh digunakan ataupun nak improve the system. Alright, tetapi sistem tu sistem INTAS lah. Okay, and also aquaculture system. Alright. So betul lah. So dari segi konsep more or less sama, tapi kami ambil abbreviation tu INTAS. Jadi bila sebut ni dia beza. Sebab integrated tu dia boleh buat indoor atau outdoor. Tapi yang ni kita buat indoor. Indoor tu start daripada indoor tu lah, dan kita buat dalam. So kenapa kita buat dalam? Sebab pada masa itu ada permintaan untuk buat prototype yang sama, buat dalam indoor. So bila buat indoor tak perlu buat enclosure sosok, tapi kita boleh buat indoor. Maksudnya kita boleh control environment. Maksudnya kita tak takut dah ada burung ke kan, yang bawa vektor dan sebagainya. Lepas tu kita buat indoor. So apa yang kita buat INTAS ni, dia sebut INTAS aquatrop ni adalah sebenarnya indoor multi techno. So Ruby kata tadi integrated. So konsep integrated, kita still lagi integrated sebenarnya, tapi kita buat indoor. Alright. So inilah yang kita nak cuba pacukan antara daripada inovasi biofloc tadi kepada pasaran. So sekarang ni daripada inovasi prototype ni, so harap ada, dulu kita bekerjasama dengan Hanan Corporation dan kemudian Serandu Aquaculture untuk buat ni lah, kepada daripada pendidikan tidak berakhir sahaja di kertas, tapi lebih kepada penghasilan atau production ataupun commercialization. Alright. Okay, so mungkin yang ni saya just skip lah kot, sebabnya pengeluaran hasil dan sebagainya. Alright, so status terkini perikanan di Malaysia. So kalau kita lihat sebenarnya hasil keseluruhan perikanan so about 16.55 bilion ringgit. Alright, banyak daripada makanan, daripada hasil. Tapi daripada sini bukan makanan adalah sebanyak 260 million pieces, tapi banyaknya adalah daripada makanan yang boleh dimakan lah. Maksudnya ikan, udang, production daripada aquaculture. Aquaculture dan wild catch. Sekarang ni kita nak bagi pada balik kurang ataupun awal ataupun sebelum back in 2023 ataupun awal-awal lah 90-an, 20 dan sebagainya. So lebih kepada aquaculture tradisional. Alright, so tanpa pendekatan eco-friendly dan seperti mana saya sebut tadi, tanpa kelestarian. So at one time kita akan jam ataupun kehabisan bateri. Alright, penat nak buat aquaculture, dan hasil dia sama je. Right, so dia buat track record onwards. So sekarang 24, sekarang pergi ke 26. So kita dah pergi kepada aquaculture modern. Nak pergi daripada, sebab tu kita tak pergi kepada extensive tadi, pada semi-intensive. So kita pergi kepada intensif paling kurang and onwards okay. So dengan mengadaptasikan eco-friendly approach. Alright, so perlumbaan ke arah ke sustainability atau kelestarian dan sustainability kepada generasi akan datang. So apa yang kita sebut tadi, nelayan dan sebagainya itu adalah untuk, sebab kalau kita mengharap kepada luar, so mungkin one time pendapatan tak tetap dan sebagainya kan, dan kita dapat risiko lah. Alright, so sekarang kita tengok modern system kepada dan impact daripada sumber-sumber akuatik. Yang pertama, inovasi. So kita tengok sekarang ni punya inovasi. So inovasi teknologi rawatan air system. Salah satunya adalah biofloc teknologi. So kalau kat Nas sebelum ni biofloc biofloc ni apa benda kan? Kenapa kan? Agak-agak lah biofloc ni apa benda? Ini ada Sulfur. Okey lah. Alright.
Inilah yang selalu buat khusus kan. Banyak kali buat khusus, tapi tak pernah buat khusus untuk aquatrop. Kan? Tak pernah lagi buat khusus. Kita try dulu khusus ringan-ringan. Udang ketang, pengenalan. Sekurang-kurangnya tahu lah juga sikit-sikit. Lepas ni kalau nak tahu lebih, okey, bagi vlog apa benda. Sebab khusus pasal bagi vlog je. Kan? Itu sampai 2 hari kan. Tapi takkan nak teruskan, memang tak puasa lah kita tau. Okey. So insyaAllah kalau ada permintaan dari Taiwan lepas ni kita buat khusus untuk aquatrop pula, contoh. Nak tahu sebenarnya lepas ni teman-teman buat bagi vlog, benda buat bagi vlog tahu kan. Dah lama padahal kan. Sekurang-kurangnya at least tahulah sikit bagi vlog apa dia, apa breeding tadi, pasal penyakit. Saya bukan orang penyakit, tapi sekarang bila saya dah terjun dalam benda ni, at least saya berkawan dengan Dr. Iwan. So saya tahulah sikit-sikit. Dan bila mengalami sendiri kena penyakit, so kita perlukan kolaborasi tersebut. Alright, so secara amnya, okay, teknologi bagi vlog. Sebab tu kenapa saya cerita pasal bagi vlog ni, cerita medium lain. Right, tapi nak ceritanya bagi vlog teknologi adalah makanan yang dihasilkan atau makanan yang kita beri hanya 40%, 20-40% saja yang akan digunakan. 60% lagi jadi waste. Apa semua kita bagi makan kan, 40% je jadi badan, jadi isi. 60 dia akan jadi waste. 80% waste. Waste ni sisa lah. Jadi nutrient kan, waste kan. So kemudian waste tadi sepatutnya dia akan jadi pollution. Dia akan jadi nutrient, makin jadi amonia, nitrate sebagainya. So macam mana kita nak treat ataupun nak rawat benda tu? So salah satu kaedahnya menggunakan biofloc teknologi. So konsep biofloc teknologi di sini menggunakan microbes untuk apa tadi kan ada sulfur, bukan microorganism untuk treat ataupun untuk rawat lebihan sisa tersebut dalam bentuk protein microbials. So itulah, so kita ada bagi protein lain kan, bacteria apa semua kan. So bakteria pun ada protein dia juga. Tapi saya so kemudian buat 20% je conversion efficiency. Conversion jadi udang atau ikan yang besar lah. So yang lain tu dia jadi waste. So antara kelebihan biofloc, meningkatkan kualiti air kan, menurunkan sistem, mengekalkan protein tambahan dan meningkatkan kesihatan khusus. Lepas tu tadi dengan kehadiran bakteria biofloc. Sebab tu kita minum kadang-kadang kita minum probiotik bakteria. So konsep dia adalah menggunakan microbial. So kadang-kadang lepas ni orang tanya, kita gunakan microorganisms untuk treat ataupun untuk dalam ternakan apa lagi. Cukup lah. Kalau dah tahu kan pada bagi vlog kita gunakan bakteria. Menonjat bakteria lah. Dia adalah microorganism. Microorganism ni bakteria, kulat, ameba dan sebagainya lah. So membentuk biofloc. Bagaimana proses-proses biofloc ni khusus lain, siri lain. Tapi konsep dia adalah ni so at least balik tahulah. So gunakan microorganisms. Yang kedua, okey, ni yang Robi sebut tadi, IMTA. So Integrated Multi-Trophic Aquaculture, IMTA. So kaedah mengkaji ataupun mengkultur ternak ikan, feed fed aquaculture, fin fish contohnya kan. Kemudian ada filter organik, dia so filter shellfish, tiram, kupang. So dia akan makan dia akan makan ataupun lebih-lebihan nutrien dia lah. Sebab kupang, tiram semua ni kan dia adalah filter feeder. So sebab tu kupang tiram ni dia tak perlu nak bagi makan. So dia akan filter je makanan. So kalau lah daripada aquaculture ni yang menghasilkan contoh eutrophication, microcystin for example, dia keluarkan toksin. So dia akan difilter oleh sini. So kupang ataupun tiram dia akan filter microcystin, dia akan makan phytoplankton. So sebab itulah ada insiden pollution itu kan, bila makan kupang green mussel tu terus food poisoning. So dapat rupanya ada pathogenic phytoplankton. Alright. Kemudian inorganik akan tadi organik shellfish akan makan organik. So organik tu organik yang apa ni, yang
Organik yang mengandung sisa-sisa organik. Sisa organik boleh dimineralize kepada tak organik. So tak organik, contohnya amonia, nitrat tadi, tak boleh digunakan ataupun tak boleh dimakan oleh kupang ni. Itu dipanggil available nutrient. So bila available nutrient, fosfat, nitrat, nitrat, amonia, semua ni boleh diserap ataupun digunakan sebagai baja ataupun uptake oleh sibit ataupun pokok kan, pokok tetap baja kan, baju amonia, baju fosfat kan. So itu konsep dia. So multi-trophic. So the visited aku kata invertebrate di sini ketam apa boleh makan. So this is konsep kita semua nutrien. Alright, pengurangan sistem bangunan sumber yang lebih efisien. Kalau konsep lagi ni IMTA. IMTA kita sedikit beza. Konsep dia lebih kurang sama, dia akan recycle balik air. Tetapi dia tidaklah menggunakan sistem yang berurutan lah multi-trophic ni. Okey, so sistem kedua IMTA. Seterusnya adalah RAS system. RAS system pun banyak juga, recirculating. So yang ni lebih detail lah. So pemulihan alam, pemulihan sisa dan sebagainya. Okey, so di Aquatrop kita ada breeding program. Alright, so yang buat banyak ni inovasi makanan dan nutrition. Alright, so Prof Maisam dengan alternatif protein dengan Dr. Lee. So buat banyak ni. Buat apa? Pasal slide. Belajar BSF lah. So BSF. So ni dalam kawasan ni. So makanan berasaskan serangga. Dulu jarang. Biar ada BSF atau semua kan. So sekarang ni dah ada menggunakan BSF sebagai sumber protein. So serangga ni adalah untuk kita tengok keperluan untuk mengurangkan kesan kepada makanan tadi, kos makanan. Alright, kemudian yang kedua, kos makanan berasaskan algae. Algae pula. So sebab kadang-kadang mikroalgae yang green algae contohnya spirulina. Spirulina. So bekalkan nutrien penting dan asid lemak omega 3. Di Aquatrop kita setakat yang saya tahu tak ada lagi yang buat study on this particular nutrient. Tapi algae ada, macam Prof Lam dia buat untuk wastewater treatment, right? Dan Dr. Adibah. Tapi penggunaan mikroalgae untuk feed belum lagi. Alright. Yang ketiga adalah makanan tertapai atau terperang atau fermentation. Sebab bila fermentation pendapat akan meningkatkan proses penghadapan untuk larvae tersebut. Okey, yang last one penggunaan tepung fish meal, penggantian tepung fish meal yang lebih tinggi. So membangunkan sumur alternatif makanan sebagai palm kernel cake dan hasil sampingan pertanian sebagai alternatif untuk sumber makanan alternatif. Alright, so kemudian ni kawalan penyakit dan biokeselamatan, probiotik dan bioregulation. So penggunaan ni konsep lebih kurang bioflok tadi lah. Kemudian so sekarang ni pergi kepada kita pun ada sistem aqua farming, digital aqua farming, yang kalau semua perasan Dr. Lee dah bangunkan dengan SCFRI, dan Intas pun kita integrate dengan IoT. Dan Dr. Liu ada yang dengan UU tu. Right, so smart farming. Smart farming atau inovasi ternakan bintang. So sekarang ni banyaklah industri yang dah implement smart farming, kumpul data guna cloud. Right, dan of course feeding atau underwater camera, drone dan sebagainya. So ini juga adalah impian ataupun saya nak mungkin nak masukkan dalam hal tuju kita juga sebenarnya untuk pergi kepada smart farming prototyping. Di at least kita ada showcase di Aquatrop. Alright, dan yang ini adalah untuk pembiayakan gift ataupun genetically modified gift. Right, sedikit detail about Indo Multi Techno Aquaculture System dia. So sebenarnya bolehlah kalau jadi duta IMTAS di tak tahu kita benar betul dah awal. So sekarang ni Indo sebab kita buat kat dalam. So multi techno sebab kita ada bioflok, kita ada UV, Prof Nora itu,
dan juga guna fosfat apakah, dan juga mau microalgae. Alright, kemudian saya nak pergi kepada, mungkin saya detail out sedikit multi-indoor ni. So kita integrate ni kan. So dalam pintas tu kita ada IoT. Alright, IoT sini kita ada jalan tak? Ini tak ada. Jalan. So kita control guna tab. Kemudian kita guna tab Rapid Bifloc. Walaupun dah pergi ke commercial, tetapi Rapid Bifloc masih lagi ada student lah yang masih lagi work out on this. So sekarang ni Alif sudah saya dan juga Zuhaira yang buat projek berkaitan dengan intas ni lah. So untuk improve dan juga tingkatkan efisiensi intas tadi. Okay, kemudian kita harap one day so sistem tangki dalaman juga, siapa yang tak nak begitu boleh masuk, boleh tengok. Sekarang kita tak adalah implement sangat bagi security, tapi insyaAllah kita akan migrate semua intas tu. So kita harap intas adalah the first sistem yang kita migrate. Saya ingat saya di UMT tak ada lagi yang migrate. So kalau intas dapat migrate first, saya rasa tadi delay pun dengan setkan dokumen migrate. Alright, so kita harap output daripada HSOE juga adalah migrate untuk intas Dan sebagai penelaju pembangunan dan mempromosikan teknik pertanian hijau untuk agrikultur Malaysia dan pusat rujukan serantau. So bila NAKA datang nanti, kita dah well established bagai NAKA, insyaAllah kita boleh jadi salah satu prototype lah. So mungkin daripada satu, and then kita alhamdulillah kita pun dah ada ISO, so Aquatron, and then migrate pula. Saya rasa kita akan being recognized lah daripada semua-semua ni lah. Alright, so mungkin sedikit. So kerana dulu ni saya dulu okay, inilah saya belajar dulu pasal Bifloc. Yang ni Tokek Bifloc, orang of di Malaysia, orang Israel. Ni buku, saya rasa ni lah dah buku klik sini mana-mana lah dia bawa buku ni. Alright, ni Dr. Lina, saya pergi berdua. Tapi bukan di Israel. Saya tak pergi Israel, saya pergi ke Temasek Politeknik. Temasek Politeknik mana tak ada Temasek Politeknik Singapura. Balik 2013. So dapat grant pertama saya sebut tadi dengan ISO dengan FIGS. So saya pergi ke kursus pertama. Saya bukan orang Bifloc dulu, tapi saya tahu pasal micro. So ini kursus pertama saya hadir. Alright, so time goes on. Ni lepas tu grant-grant berikut-berikutnya. Alright, sampailah yang terkini ni ada 24 tu Grant Kata dengan saya dan kita tamat Grant Kata. Kemudian semua kita tengok. So hampir researching about Bifloc ni bernilai hampir 3 ataupun telah mencecah angka 3 juta untuk Bifloc. Termasuklah intas ISO-E dan sebagainya lah. ISO-E ada ke? Ni ISO-E 423 dan sebagainya. So dan juga dana lainnya. So inilah investment nak dapat sampai berapa 2013 tadi sampai sekarang dekat 10-12 tahun kan pasal Bifloc lah. Dan saya tak ingat berapa ramai student yang dah crack on Bifloc ni. Right, so kemudian sedikit kita dah kemajuan level ni, kita dah patent kan, dan juga kita dah license kan kepada UFTH kan. Okey, sedikit so Bifloc tadi kan tadi ada beza. Kalau sebut pula Kana juga kemalah pula saya tanya. Kana tadi dia buat apa sulfur. Okey. Tadi saya tanya Kemar. Kalau tadi Bifloc, kau ni kenapa pula Rapid Bifloc? Rapid BFT ni. Kita buat Rapid dan Rafi. Hai. Rapid KL. KL. Kana pula. Kemar. Kenapa pula Rapid BFT atau Rapid Bifloc? Cepat. Dah buat termakan lagi kan? KL. Ya, yang kita buat tradisional tu Rapid Bifloc lah. Apa benda pula Rapid Bifloc ni? kau beli-beli tu. Ada tak tu? Tapi tak apa. Ada suka tu. Yang awak itu. Macam vitamin. Boleh lah. Vitamin. Okey. Right? Alright, secara konsep tak apalah. Skopnya yalah. Sebab tadi dah invest kan. Dah perjalanan tu daripada 2012 minggu dulu besar sikit kan, kurus sikit.
Lepas tu sampai dah 3 ni. Alright. Inovasi saya start daripada isolate. Cerita dia daripada isolate bakteria je. Daripada udang, daripada kolam udang. Bakteria-bakteria tu dapatlah satu, sebenarnya masa tu banyak isolate. Tapi ada 6 bakteria yang berpotensi, highly potential, yang digunakan sebagai bioflocculant producing bacteria. So wording untuk rapid adalah bioflocculant producing bacteria. Biofloc boleh terbentuk, tak boleh terbentuk. Okay, tapi bila kita inject dengan bioflocculant producing bacteria, okay, biofloc tu most likely 90% akan terbentuk. So kalau tanpa rapid biofloc produk ni, alright, so mungkin terjadi biofloc atau tak terjadi, depends pada availability pada kolam. Ada teknologi dia lah, alright. Tapi bila kita inject dengan rapid biofloc, so ini yang berlaku. Kita suntik bakteria penghasil biofloc. Maksudnya kita letak bakteria, so yang Mira dengan Waidah ada buat sekarang ni Pak jual-jual tu, Pak dia ni alright, so jual-jual tu satu strain sahaja, iaitu Bacillus Bacillus infantis dah. Oh, Bacillus apa? Infantis. So Bacillus infantis itulah yang itu. So kita suntik. So nak menyediakan apa semua, silika seterusnya, biofloc. Alright, so mula tempoh permulaan. So yang ni boleh kalau dijemput untuk buat biofloc khusus biofloc. Alright. Seterusnya ini kaedah dia. So nak buat biofloc dan okey, kisah jaya dah tak jaya mana dah. Alright, kerana saya rasa sekarang ni sedikit so projek last year so Sejati Madani yang banyak lah pada tahun lepas about 16 juta guna produk rapid biofloc tu untuk buat Sejati Madani. Dan saya dah tanya lah dengan UMTH yang akan licensing akan habis pada tahun ini, pada tahun ni ke tahun lepas? Bila tahun ni tahun lepas lah licensing period kita Tahun lepas. tahun lepas dah ke? Bukan dah lagi. Habis kan, boleh tutup tahun ni tau. Habis ke? Habis 2024 sampai 2026 2 tahun. Dan dia licensing eksklusif. Sebab tu kita tak boleh jual. Dulu saya boleh jual, aku tak boleh jual direct. Sekarang ni sebab tu kalau dapat invoice ke apa ke, UMT kena beli pada kita kan, sebab dia yang akan jual, sebab dia akan record kepada commercialization. Alright, dan akan habis pada, saya ingat saya bulan 4 ke bulan 7 gitu lah tahun ni. Hasil kerjaan itu saya ingatkan saya nak dah habis tempoh. Bila habis tempoh, saya ingat saya nak tarik, dan juga sebab bila terikat kepada eksklusif, saya tak boleh jual dan saya tak boleh license kepada company lain. Dan sepatutnya dulu sebenarnya sebelum dapat 6 juta ni berapa puluh ribu je dapat sekali je. Jual sikit tak dapat pun susah. Tapi rupanya bila komersial ni, orang komersial mungkin Api boleh komen ni, so makin banyak rupanya orang market boleh pergi. So demand tu dah tinggi. So bila dah demand tinggi, dan apa yang berlaku adalah nak pergi license tempat lain, nampak kayaknya mereka nak sambung balik Mira untuk licensing. So itulah Buat produk baru? Unless produk baru. Tapi itulah zaman-zaman inovasi tu dah kurang sekian. Tapi apa? Kita cuba. Alright, so nak sebutnya telah daripada lab pergi ke prototype, sekarang dah pergi kepada komersial. Saya nak kalau boleh produk-produk di Aquatrop pergi ke situ, sebab memang pengurusan ataupun capital sendiri sekarang ni dah pergi ke arah commercialization. Sebab tu R&D semalam yang bahasa VC punya amanat, dia ada satu lagi namanya R&D CE ekonomi. Pula dah saya kata benda pula ni tambahan pula ada ekonomi. Alright, so anyway, so program international 5.3 yang akan tamat pada bulan 11 ni. Kemudian matching grant 310 IMF dengan Pegasius dengan Ikat Batin. Program pendayaan ekonomi yang ni Uni Madani 50. Alright, so saya kira sekadar itu. Alright, sekadar itu
setengah jam yang saya janjikan, betul lah? Okay lah. Alright, so tamat di situ. Tapi sebelum pengakhiran, alright, saya nak open sekiranya ada soalan. Saya begini paling space ni. Kalau kalian nak tahu setiap step satu tu, kena ada khusus lain yang lebih detail lah. So saya open dulu sebelum kita ada quiz ada quiz. So kalau ada soalan, apa nak tanya? Kalau ada, Meh nak tanya? Kalau tak ada, Mak tanya satu dah tadi, Mak tanya ni Mak? Tanya dah Mak? Okay, so kita buat quiz. Soalan? Soalan saya? Okay. Soalan tadi dah jawab dah? Soalan Sufu dia. Okay. Kita buka pada semua ke? Tadi dia tanya tau. Tanya apa? Tanya ni lah. Apakah kaedah ternakan untuk udang? Ada 3 kaedah tadi kan? Paling mudah tadi. Apa nak? Ada ni, soalan ni. Ada ni. Tak tidur maksudnya. Okay. Ekstensif, semi-intensif dan intensif. Okey, ada hadiah. Tak tahu ada api. Ada ni. Ada. Please ada hadiah. Alright, saya terima. Okey. Ada satu lagi. Ambil. Okey. Okey, terima kasih. Satu soalan tadi rupanya. Alright. So, satu lagi adalah untuk Periwan saya kira. Alright. So sebagai sedikit conclusion daripada hampir saya kira 2 jam lah kan. Alright. Dan juga khusus saya nak walau begini lah. Sebab saya rasa sebelum ni yang follow saya, mengikuti saya untuk khusus-khusus yang ada di Aquatrap dan yang saya ajukan, alright, mungkin tak semua, alright, dan kebanyakannya kadang-kadang ialah beberapa dan so saya harap khusus sebegini, right, kalau ia merasakan kita boleh teruskan. Dan especially pada peringkat saya atau peringkat pengurusan, kita nak melihat kepada khusus-khusus yang kita dah rancangkan untuk kita laksanakan, right? Dan especially kalau sekarang ni kita nampak target kita adalah admin. Target utama kita open kan kepada semua, tapi target utamanya adalah admin. Saya harap sedikit sebanyak perkongsian saya tadi dapat memberi manfaat dan juga orang kata overview sedikit daripada apa yang in this case saya punya study lah apa yang kita dah laksanakan. Saya harap mungkin akan disusuli dengan kajian-kajian yang lain sebab tanpa mengira, sebab sebagai warga Aquatrap saya rasa sekurang-kurangnya tahu sedikit